Okay. Now, postgraduate diploma in teaching ataupun diploma lepasan ijazah dalam pengajaran DPLI. Ya. Ataupun DPLI, ya. Right. Nah, kenapa PGDT sebab ataupun DPLI, kenapa anda perlu ambil? Sebab ini adalah keperluan untuk anda mendapat sijil untuk membolehkan anda menjadi guru atau disahkan sebagai guru. Ya. Dan kerajaan tidak mahu ataupun tidak mahu yang mengajar itu all Tom, Dick and Harry tanpa some form of ethicas. Tak boleh lah, ya. Sebab kalau nak jadi nurse, kita ada nursing certificate, nak jadi doktor, ada doktor medical certificate, nak jadi pharmacy pun begitu dan lain-lain. Dan begitulah juga dengan guru-guru di sekolah. Dan ramai yang nak masuk ni, saya tanya mengapa anda nak masuk, ya, padahal dah lama mengajar. Especially dia kata satu kenaikan pangkat, satu dia tak akan gaji dia stagnan. Kalau di swasta, ya, dan dia tak boleh naik pangkat. Ya. So banyak kelebihan kalau kita ini ada mempunyai DPLI ataupun PGDT, ya. Dan ingat, di bawah akta. Jadi ia adalah di bawah akta dan juga perlu diingat bahawa sesuatu institusi itu akan ditutupkan jika didapati didenda atau kena tutup kalau guru-guru dia tidak ada any form of teaching certificate. Ya, tak boleh lah. Ya, and especially sekarang ini sangat mencabar. Ya, kalau cikgu tak dapat tidak mempunyai latar belakang bagaimana nak mengurus tingkah laku pelajar, macam mana nak kaunseling pelajar, bagaimana nak mentaksir pelajar, susahlah. Ya. Alright. Ada pelajar kita di bawah cost of service, ya. Dia pun dikendaki mengambil, ya, teaching certificate dalam masa yang ditetapkan. Ya, dan ramai yang memilih OUM sebab tidak mengganggu pergerakan kerja mereka. Right? Now, what are the focusing on, ya? Okay. Intake kita as usual untuk pengetahuan semua dan saudara mara anda ke apa ke 3 kali setahun. Kita tak rehat. Ya, Januari ada January intake dan masih dibuka dan bila tarikh tutup Januari intake ini dan seminggu atau 2 minggu selepas itu akan dibuka untuk Mei untuk pengetahuan semualah. Ya. Dan Mei intake, September intake. Nah, part time, weekend classes fully online. Ya, kita masih face to face, ya, masih face to face tapi secara maya. Alright, dan jika anda graduate in time hanya 1 tahun saja. Dan tadi saya dah beritahu bahawa 3 semesters, ya, 3 semesters in 1 year. Dan tak apa, kadang-kadang pelajar kita ni ada ambil 1 ataupun 2 kursus sebab dia rasa terlalu berat untuk dia nak habiskan kerana komitmen kerja dia, tak apa, boleh juga. Ya, boleh juga, tak ada masalah. Tapi eventually dia tamat juga dan alhamdulillah pelajar itu telah dia memohon, ya, pekerjaan menjadi guru. Saya tak pasti sama ada kerajaan ataupun swasta, tapi beliau sedang dapat bekerja sebagai guru. Itu adalah niat beliau, ya. Dan all of you here 2.5 and above, normal entry. Dan untuk pengetahuan semua juga, jika anda ada antara rakan-rakan kita di sini, kita memang mengambil kira pengalaman 5 tahun dan disebabkan mereka adalah kurang daripada 25 pun diterima. Sebab kita ambil kira pengalaman mengajar mereka yang melebihi 2 tahun. Dia macam dah top up lah, ya, kekurangan beliau. Ya, dan itu tidak kurang daripada 25 tidak menentukan bahawa mereka tidak bagus mengajar. Mereka sangat sebenarnya jangan yang 2.5 and above ni ingat dia terror. Yang 2.5 ni mungkin disebabkan sebab tentu keadaan semasa dan tak dapat nak concentrate masa kat universiti, ya, dan mereka mengajar part time di sana sini dan mereka telah
mempunyai pengalaman. Ya, bagi international students, mereka ada MUET, anda tidak perlu. Ya, dan saya akan teruskan. Okey. Okey, ini adalah PGDT structure di mana anda adalah total kredit untuk satu tahun adalah 30 kredit. Dan setiap semester anda dikendaki automatik akan register automatically 3 kursus. Tak boleh ambil 4 kursus, ya. 3 saja sebab berat. Ya. Dan ini adalah beberapa kursus yang di-offer, ya. Curriculum development, theories and practices of teaching and learning, educational assessment, dan anda akan diajar history of education, pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu, ya. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dan moral, new. Ini semua adalah ada yang elektif, ada yang core courses, ya. Dan elektif pun anda kena ambil satu saja, ya. Pada yang ambil normal semester ke-3. Ya, dan juga anda dikendaki mengambil praktikum. Praktikum hanya semester 3 saja, dan untuk anda mendapat melaksanakan praktikum dalam semester 3, pastikan semester 1 anda mendapat B+ semua. At least. Kalau ada fail ke apa, then anda kena make sure that anda ambil semula, dan peperiksaan anda dan assignment anda perlu lulus kedua-duanya sekali. Ya? Now, apakah elektif yang ditawarkan, iaitu emerging technology, inclusive education, educational leadership, instructional technology dan guidance and counselling. Pilihlah satu. Ya. Dan pelajar kata, kita tak belajar pedagogi ke? Kita belajar. Pedagogi tu saya tanya, pandai cakap kita tak belajar. Dia sendiri tak faham apa itu pedagogi. Ya. Dan pedagogi semua ada diselitkan di dalam semua kursus-kursus ini, no matter what. Dan anda applykan dalam kursus-kursus ini, teori-teori yang anda belajar dalam praktikum anda nanti. Praktikum bila anda buat praktikum, di situlah yang anda what do you call that? Akan apply teori-teori ataupun pengetahuan dalam pedagogi yang anda belajar, indirect or directly ke masa praktikum, Ada tak student yang dia nak masuk ni? Ada? Okay. Based on program standard, anda kena, tadi saya dah sebut, kena lulus kedua-duanya bagi setiap kursus. Ada ada yang ada assignment dengan final, mesti dua-dua tu mesti lulus, Right. Now, learning experience adalah adalah fleksibel, dan anda kenalah revise sendiri. Jangan harap anda adalah adult learners, assignment, peruntukkan masa anda untuk buat masa sedikit, walaupun setengah jam setiap hari, dan jangan tunggu last minute, especially for those who are working. Nah, peer discussion, dalam forum, boleh tanya dengan saya, boleh tanya dengan rakan-rakan, boleh. Nah, learner support, ada learning workshop. Nanti kata saya dipahamkan bahawa semua ini akan pergi akan besok ditaklimatkan, di setiap learning center. Jangan lupa pergi. Assignment workshop, ECRM, ECRM ni apa-apa saja anda ditanya dalam masa 48 jam akan anda akan dapat jawapannya. Tetapi bila saya nak nasihatkan pelajar, jika anda ada what do you call that? Jika anda ada masalah dari segi teknikal, tanyalah.
Tetapi dari segi akademik, tanyalah tutor anda kenapa masuk kat ECRM. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Right, now learning center, boleh tanya dengan learning center, ada counselling, ya, bantuan counselling free je, ya, dan boleh anda minta bantuan dari segi nasihat, ya. Baik, now online learning, kita ada tutorial bagi anda semua, mesti ada 10 perjumpaan postgrad, ya, tak kisahlah PGDT ke apa ke, 10 kali. Ya, e-modules, ya, baca modules tu 200 muka surat je, ya. Takkan hafal, takkan tak baca. Kalau saya masa kat student dekat universiti dulu, ya Allah, hai. Dan untuk final saya, kita tak tahu pun berapa buku nak baca pun. Tak ada modul, tak ada pun, ya. Pandai-pandai, tapi kami cemerlang. Tapi tak tahulah 203, jadi 600 pages dia kan, 3 kursus, ya. Ya, e-forum, digital library, OUM digital library adalah yang terbaik, dan you have all the sources in the world you boleh dapat. Dan kalau anda nak artikel tak dapat dekat library kita, anda boleh minta tolong, ya, tak ada masalah. And tak lama pun tutorial, 1 hour only per session, ya. Dan kehadiran tak wajib, tetapi adalah tanggungjawab anda untuk melihat, sebab anda yang ramai yang bekerja, tapi kalau tak sempat tengok recording ataupun untuk review bagi mereka yang hadir tapi tak faham nak tengok balik, tengoklah. So setiap kali anda masuk tutorial link itu akan di paste next to your jadual untuk anda lihat within 48 hours. Ya, kalau lecturer anda lupa, janganlah masuk ECRM. Panggil, doktor, masuk kat forum. Doktor lupa nak paste tu. Boleh aja. Kalau involve operation ECRM, dia akan terus hantar anda kepada person in charge. Katakan anda tak tahu macam mana nak register ke, ya, nak cuti ke, macam apa saja yang operational, nak tukar ke, add ke, drop ke subjek, it doesn't matter, pergi kat ECRM kalau anda tak faham. Tapi sebenarnya semua ada dekat anda punya My Inspire. And recorded video ni sangat penting, ya, untuk anda mengulang kaji ataupun nak kalau anda terlepas, ya, datang sakit ke, pada masa minggu tu ada kerja ke, ya tak apa, rujuk balik. Itu adalah tanggungjawab masing-masing, ya. Nah, assessment ataupun pentaksiran, mode pentaksiran, ya, adalah continuous. Dia melibatkan ada kursus-kursus yang 100% assignment, ya. Ada yang kursus-kursus yang ada final dan ada assignment, ya. Okay, but again mesti lulus kedua-duanya. Okay. Now, saya takkan pergi kepada ini. Okay, untuk praktikum anda, ya, ada 2 method, ya. Jika anda mempunyai kurang daripada 5 tahun pengalaman mengajar, anda dikendaki berada di sekolah selama 12 minggu dan juga memenuhi 240 jam. Tapi nanti kami akan terangkan, ya, anda tak perlu berhenti bekerja. Tak perlu berhenti bekerja. Ada caranya. Mungkin anda datang masa hujung minggu, ya, untuk tolong volunteer lah. Volunteer untuk buat apa-apa saja. Mengajar ke, buat latihan co-curriculum ke, buat masa weekend kan, lawatan, involve dengan aktiviti sekolah, PTA lah, mesyuarat sekolah lah, apa-apa saja. So di sepanjang hari sampai 7 maksimum 7 jam tu anda dah dapat, ya. Kalau 2 hari anda kat situ dah dapat 14 jam. Tapi takkanlah 240 jam tu anda menanggung aja kan kat sekolah. Tak, anda juga kena mengajar. So at least, ya, lebih lagi bagus, ya. Itu memberi pengalaman.
at least minimum 50 jam. How? Maybe you choose Tuesday ke, ya, Tuesday, every Tuesday, then dalam 4 jam, yang 4 jam, okey, atau 3 jam selama 12 minggu setiap hari Selasa contohnya, dan dalam masa 12 minggu tu kalau tak cukup, 3 kali 12, 36 tak cukup lagi kan, tambah minggu, tambah datang hari Selasa. Tak ada masalah. Ya, tak ada masalah sebenarnya. Okey? Bagi metod 2 pula, mereka yang di sini berapa orang kat tangan? Berapa orang yang memang cikgu sekolah? Ataupun pensyarah dekat universiti, ataupun pensyarah dekat akademi, ataupun mengajar di MARA. Then very good, anda telah selesai 50% daripada masalah praktikum. All you need to do is just continue what you are doing. Okay? Dalam 12 minggu tu tak ada masalah. Ya. So tidak ada masalah, tetapi kalau anda tak mahu yang metod 2 ni, kalau tak mahu nak buat practicum teaching, anda dikehendaki ya, anda boleh juga membuat assignment base. Maknanya macam assignment lain tetapi berkaitan dengan teaching and learning, ya. Boleh pilih dengan bukti-bukti yang jelas, hantar kepada pihak OUMGC nanti. Jangan bimbang sangatlah sekarang kan, baru semester 1, cuma nak bagi idea lah, ya. Anda boleh membuat assignment. Kalau tak nak buat practicum teaching pun ada juga pelajar kita tapi tak ramai. Dia pilih practicum teaching, ya, metod 1. It's okay. Metod 2 ada 2 pilihan. Metod 1 tak boleh. Dia mesti pergi sekolah mengajar. Ya, mesti mengajar. Dan anda akan diselia ada 2 pihak, iaitu co-teacher dekat sekolah dan juga OUM supervisor. Co-teacher tak ada masalah, sekolah boleh pilih. Tetapi di OUM tak perlu bimbang, mereka akan, pensyarah tu akan diberi. Siapa dia? Okey? Namun demikian, saya ingat dari awal-awal lagi ya, anda tak boleh buat praktikum di tuition class. Anda tak boleh buat praktikum di home based schooling, melalui home based schooling. Anda tak boleh mengajar preschool. Okey, tiga institusi ini tak boleh ya. Dia special sikit dan yang dibolehkan adalah yang mempunyai kurikulum penuh. Tak kisahlah kurikulum government ke, kurikulum swasta ke, kurikulum antarabangsa. It doesn't matter. Dan jangan sangat kiasu nak mengajar kat sekolah kebangsaan saja atau sekolah government. Anda boleh mengajar di sekolah swasta, sekolah international school. Boleh saja, ya. Dan banyak nilai tambah yang anda akan pelajari. Ya, right. Jangan takutlah bila SPP kata, oh awak mengajar international school ya, awak mengajar dekat sekolah swasta. Okay, out you go. Kita tak pilih. No such thing. In fact, banyak nilai tambah mereka bawa. Ya, right? Now, pelajar kita adalah ramai. Ada yang local, ada yang international. I would like to know if there is any international student here. Can you please acknowledge me? None? Okay. Alright. If you don't, then email me or ask in the forum. Yeah. Right now, PGT milestone kita kenapa ramai yang memilih OUM? Sebab dulu di bahagian pendidikan guru, dia dalam vision mission dia by 2014 dia kata semua guru-guru di sekolah mesti ada degree. Masa itu ramai beratus ribu cikgu tak ada di sekolah kerajaan tidak mempunyai degree. So dia kata by 2014 semua dah selesai. Rupanya beratus ribu lagi cikgu-cikgu yang belum ada apa? Belum ada degree in education. So what they did was kita ada MOA dengan pihak BPG dan disebabkan OUM juga very short time semua telah mendapat degree mereka melalui OUM online. Dan juga mereka guru-guru dari segi sekolah pendalaman dapat belajar juga dengan OUM.
that was 47 this is 20 40,000 47,040 ya, ramai ya yang telah di masuk belajar dengan OUN dan kita ada experience ya, very long experience. And PGDT mula 2011 dan masa itu setakat ini ada 12,500 yang telah graduate dengan PGDT. Ya, sehingga 23. Itu yang saya tak update lagi. Actually dah lebih kurang nak 20,000 ya. So itulah ceritanya sikit. Sebab itu we are very confident the system has improved kalau banding dengan yang dahulu. Ya. And untuk you bergraduate mestilah 65 hingga 69 ke atas. Mesti dapat B lah, senang. Ya, mesti dapat B ke atas. Mesti lulus. Okay? Mesti lulus. Right? Untuk bergraduate. So every in total your CGPA must be B ke atas ya. Otherwise you have to top up by improving other kursus yang tidak what do you call that, yang anda tak score ya. Okay. Okay. Saya Associate Profesor Dr. Roshina binti Mahmud, Program Director PGT dan juga saya adalah juga Deputy Dean bagi Faculty Education ya. Okay. Right. Now, jika anda yang telah register awal, untuk anda akan lihat dah mula ada e-tutorial timetable dalam My Inspire anda. Kalau anda nak ambil HPGD 1103 Curriculum Development, anda klik Curriculum Development dan anda akan lihat e-tutorial timetable. Besok pergilah ke Learning Center masing-masing dan dia akan terangkan anda bagaimana untuk akses kepada semualah library ke, e-tutorial kursus ke, timetable-nya macam mana nak buat OCP dan lain-lain. Ya. Dan setiap kali anda tekan saja yang biru ini, saya tekan ya, yang aduh. Nampak tak yang live link tu? Nampak tak? Pelajar? Nampak kan live link tu? Tapi ini yang tahun lepas punya, semester lepas punya, anda klik dekat live link. Katakan anda punya HPGD tu pukul 3:30 petang contoh. So klik kat situ. Before, bagilah masa ya. 3:30, kalau 3:30, 3:15 minit masuk. Ya, boleh aja. And then dalam masa 48 jam akan ada blue link kat situ juga. Recording link. Kalau anda tak sempat, ya, tanya. Kalau lebih daripada 48 jam, tanya tutor dia kata doktor ada tak terlupa nak masuk live link tu. Janganlah lepas saja setengah jam habis anda punya tutorial, doktor tak ada link. Tunggulah sebab ini Google yang record. Ya, bukan kita. Okay, so bagilah 48 jam. Ya, right. Okay, now question and answer. Ada soalan? Nak tanya sekarang. Mak kesian semuanya. Ya, Waalaikumsalam. Kenalkan diri. Nama saya Ahmad Daniel daripada Ipoh Perak Gunung Rapat lah. So saya nak tanya sikit berkenaan dengan PGDT ni. Dia ada penalti tak? Ataupun bar? Penalti untuk apa? Contohlah kalau katakan dia tak siap ni, dia tak boleh masuk exam dan sebagainya. Tak, macam ni tau. Maknanya anda tak, bukan apa, anda kena sit lah next semester. Anda fail. Bukan penalty. Bukan penalty ya. Jadi anda tak masuk lah, anda kena ambil lah next semester. Faham tak? Ya. Sebab pelajar kita bekerja. Ya. Tapi don't sampai macam tu. Minta defer, tangguh. Minta tangguh. Dan katakan anda minta tangguh lagi baik, ya. Jangan biarkan. Jangan dormant, ya.
minta tangguh. Ada cara dia dekat dalam sistem, besok tanya dengan learning center macam mana kalau saya nak tangguh. Dan kalau boleh graduate on time, boleh katakan saya kata 90% daripada pelajar yang saya ada previously 4,000 lebih kan dia 90% on 95% finish within 1 year. Tak ada masalah ya, tetapi kalau tak ada masalah ya. Tak ada masalah. Anda kalau praktikum kadang-kadang disebabkan especially yang bukan cikgu dia ujung masuk Januari, praktikum ujung September, betul tak? Jadi kadang-kadang ada exam lah apalah kan jadi dia tak dapat habis, tak apa. You are in progress. Sambung semester berikutnya. Tanpa anda membayar lebih. Tak payah. Anda tak dikenakan bayaran lebih, tak ada. Cuma anda dipanggil in progress. Ya. Okey, tak habis juga semester 1 next sambungan tu satu semester, tak apa. Jangan panik. Sambung berikutnya ya. Dan katakan bersalin ke apa kan tak apa, sambung. And jangan lebih daripada setahun. Kalau setahun, lebih daripada setahun praktikum anda itu, anda akan kena bayar the whole 1,800. Tapi tak fikirlah ada, tak ada pun. Setakat ni, I think 1 or 2 cases sajalah. Tapi itu kes yang memang tak boleh nak bantu. Ya. Tapi beliau bayar dan pasal dia nak jadi cikgu ya, atas sebab tertentu dia tak dapat laksanakan, dia bayar juga dan dia habis. Ya. Tapi jaranglah berlaku. Ya, jarang berlaku. Tapi jangan lebih daripada setahun. Itu pun bukan maknanya anda dibuang, tidak. Kalau anda nak sambung, anda bayarlah. Kaya kan semua. Yeah, right. Now. Good afternoon. My Malay is not very good. Can I ask some question in English? Yeah, sure. Talking about that before I proceed, the medium of instruction will be campur lah. Yeah, okay. For students, tak ada masalah. And you can answer your assignment either in English or in Malay. But no rojak. Okay. Untuk kebaikan semuanya, saya nak tanya, adakah praktikum tu is the same as industrial training? Okay, what is your position in your industrial training? Where are you working as a? I'm a headmaster in a private school. Then you teach in your private school, but I don't think you will do practicum teaching, right? You will do assignment, correct or not? Takwe? It depends because right now my practical school follows the IGCSE standards. It's not the same as KSSM, so I think I will do the practicum. But is it the same as industrial training as what we did as in degree? Yeah, it is a training. Yeah, sama. Okay, why do this program called postgraduate? Kenapa agaknya? Boleh siapa nak volunteer? Kenapa dinamakan postgraduate lepas ijazah? Why? Because sebab dah ada degree. Takkan nak panggil you undergrad. Correct or not? So, kita tak panggil you undergrad, dipanggil you pasca, pelajar pasca siswazah juga. Ya, sebab you dah ada degree. And with your pengalaman, with your experience in the school, teaching in the school, academy, university, diambil kira. Ya. But for those who doesn't have, dia punya pengalaman dia dikira. Ya, pengalaman dia, tetapi bukan maksud saya gini tau. Dia dah kenal dunia. Did you know that masa first time can I tell you a story, a little bit of my story? Yes, please. Okay, the first time when I started teaching the KPLI, I had a tough time.
because they belittle the KPLI student because compared to the PGDT IPG student 4 years and this KPLI 1 year, dia orang lagi hebat. Dekat sekolah pun will say the same thing until now. But they forget, and I always strongly believe you have a lot of added value to the school. Some of you are managers of the bank, some of you are doctors. Ada I think last year I think I got 4 doctors, young doctors who quit, don't want to become a doctor. Engineer, accountant, nurses, macam-macam ada. Did you know that you all have an added value? Believe me, yes, pedagogy, budak fresh from school, dia ada pedagogy because 4 years, correct? Strong. But you forget that this KPLI dah tengok dunia. Dia dah jumpa orang, dia dah jumpa masalah. Okay, engineer, what is your specialization, engineer? Tell me. Any engineer here? What is your strength? Tak boleh ke bila you pergi sekolah, engineer ni dia very good in physics kan? Mathematics kan? Betul tak? Betul. Okay, accountant. Apa agaknya subjek yang dia boleh ajar kat sekolah? Maths tambahan. Maths tambahan, exactly. Ekonomi. Sekolah menengah, betul tak? And yeah. And then did you know that all of you, bila you pergi sekolah, ada yang lawyer pun ada. You can teach and advise your student career path dia nak ke mana. Macam mana kehidupan sebagai engineer, bagaimana kehidupan sebagai accountant. Dan cikgu ni boleh nasihatkan pengetua atau guru besar tentang keuangan atau rakan-rakan sejawatnya. Does it make sense? So did you know that along the way, all the way, you akan level up. You akan level up dengan mereka. And along the way, through the CPD, Continuous Professional Development organized by the school, you will improve your pedagogy. So don't be scared, and don't be little. And don't rasa kecil. No, I've seen this, and a lot of my KPLI students dah jadi pengarah, dah ada dekat kementerian. What is that? And they can also advise their student well because dia dah nampak, and they can teach well, hands-on. Get what I mean? Get what I mean, Yes. student? So please, and I believe in you, and you should believe in yourself strongly. Okay? Now, I have been in this teaching profession since 1979. Some of you are equal to my cucu age. Okay? Right? In front of me. I have never grown younger, but the front that those students in front of me never change in their age because memang okay, right. Don't worry about saya dah lama tinggalkan sekolah, doktor. Saya dah lama tak belajar. Don't worry. Some of our students are 60 years old. And I'm very sure some ada kat depan ni cuma dia tak ngaku je. Ada 50 plus. It's okay because of certain reason. Kenaikan pangkat ke, nak jadi pengetua ke, whatever lah. So please, okay. Ada soalan lain? Am I boring you, everyone? No. No. Saya ada satu lagi soalan. Dalam buat praktikum, boleh tak kita pilih sekolah sendiri, sekolah menengah atau sekolah rendah? You boleh. Boleh pilih. Tak ada. Kita tak arrange for your placement. You can teach in primary school. You boleh choose untuk mengajar sekolah menengah. Kena cari sekolah sendiri. You boleh mengajar dekat sekolah swasta, government, university. Kalau yang ada PhD lah. Ada ramai kat sini ni ada PhD ni. Dekat, kalau you pensyarah dekat universiti, you mengajar dekat sekolah, dekat universiti you. Boleh. Lagi senang. Tak ada masalah birokrasi. Alright? Okay. Lain? Thank you. Takweh, yang lain? Saya ada soalan. Ya. Untuk DPLI boleh credit transfer?
boleh saya nasihatkan you hantar sinopsis ke apa kepada registrar untuk dia tengok persamaan. Okay? Minta LC tolong before you start, ya? Yeah? Okay. Okay, terima kasih. Okay, good question. Boleh. Tapi tak boleh lebih daripada 3 kursus. Yep. Saya ada soalan. Ya. Kalau kita praktikum kan, kita kena buat RPH juga kah? Wajib. Wajib. Adalah satu kesalahan bagi sesiapa yang mengajar di sekolah di bawah Akta 550. Walaupun ni kalau especially sekolah kerajaan ke, kalau sekolah swasta pun wajib. Mana boleh berlenggang? Tak boleh. Nanti diajar, jangan takut. Ya. Tak boleh lenggang kangkung. Wajib. Itu di bawah Akta. Alright. Okay, doktor, thank you. Apa dia? Lagi? Doktor, saya nak tanya. Tanya je. Tentang pengalaman mengajar. Yang dah masuk ni, kesian diorang. Pengalaman mengajar yang praktikum. Adakah hanya pada SK atau sekolah menengah ataupun boleh diterima pengalaman mengajar di universiti dan prasekolah? Untuk apa ni? Apa tujuannya? Sekiranya saya memilih untuk assignment based berbanding untuk praktikum. Okey, dikira semua in total dengan syarat anda masih mengajar. Okey. Faham tak maksud saya? Faham. Masih mengajar. Jangan, saya kira 10 tahun yang lepas, sekarang saya business people. I'm in the, what is it? Developer, housing developer. Tak boleh. Ya, tak boleh tu. Okay? Dia mesti dengan syarat, which I forgot to mention just now, anda boleh pilih dengan bukti-bukti mengatakan daripada pejawatan anda yang lepas, daripada pihak guru besar ke, pengetua ke, ataupun dekan ke, accumulatively campur semua dan anda masih mengajar, tak kisahlah di mana pun, boleh buat assignment base. Okay? Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Okay. Saya nak tanya, kalau waktu praktikal kita kena rakam ke waktu kita praktikal sistem pengajaran? Tidak semua dan kami basically tak rakam kami kecuali kalau ada sebab-sebab tertentu then only we rakam. Tetapi kita akan zoom in anda mengajar. Ya, anda akan arrange dengan supervisor untuk dia tengok anda mengajar di sekolah. Dia praktikum ni 2 kali observation. For teacher pun 2 kali observation. Okay? Right, siapa? Jangan bimbang. Kalau pasal praktikum ni sampai zaman kiamat pun tak habis. Okay. Tapi anda akan ditaklimatkan khas untuk praktikum dalam semester 2. Okay, yang lain daripada yang lain sikit lah ya. Okay, boleh tak? Okay, yang lain? Ya. Kalau sekolah agama boleh tak? Boleh. Sekolah agama ada kurikulum penuh. Untuk praktikum Kafa boleh. Ya. Boleh ramai. nak RPS tu Jawi ke boleh ke? Ataupun Melayu? Apa maksudnya? Untuk RPS tu boleh tulis Jawi ke ataupun Melayu? Okey, bagus ya soalan tu. Now, untuk RPS ataupun anda buat assignment hanya gunakan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris saja. Ya. Tetapi kalau anda nak bagi contoh lah Jawi-Jawi sikit sana sikit boleh ya. Tak potong markah, jangan bimbang. Ya, tetapi jangan tulis Jawi. Alright. Maksudnya boleh buat praktikum dekat sekolah agama lah. Yang tengok ya. Ya, boleh tak ada masalah. Kita ramai ustaz. Okey. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih soalan tu. Ya, terus tanya. Okey. Macam kerja tempat lain kan, kerja pejabat macam mana nak praktikal tu? Praktikum, okey. Selalunya pengajar boleh buat. Dia ambil, you know what, saya share je lah ya.
Mereka ambil cuti, annual leave dia. Anda kenalah pilih satu hari. Contoh tadi saya sebut, mungkin hari Selasa. Okay, hari Selasa anda nak pergi. So pergilah setiap hari Selasa selama 12 minggu. Okay, ataupun anda buat arrangement khas lah dengan sekolah. Okay, kadang-kadang ada yang dia tak boleh datang, dia beritahu elok-elok guru besar kan. Tu dia datang minggunya, pandailah, pandai-pandailah anda selesaikan masalah. Sebab pelajar anda semua adalah pelajar dewasa, selesaikan. Ya. Right. Doktor nak tanya. Tak pernah ada masalah. Hello? Halo? Doktor, Ada 8 minit lagi ya? Kalau kita pilih PPKI untuk praktikum boleh ke doktor? Apa? PPKI. Sekolah khas? Ya, betul. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Okay, thank you doktor. Boleh? Ya, boleh, tak ada masalah. Terima kasih doktor. Doktor. Okay. Ya. Selepas habis belajar di PLI, macam mana nak apply masuk dalam SMK? Okay, let me explain first ya. Okay, good question. Kami adalah provider. You have to apply SPP. Ya, SPP. Umur you berapa tahun? Tengok apa syarat-syarat dia. Sebab syarat-syarat dia sentiasa berubah. Ya. Tengok syarat-syarat dia. You have to apply for this one ya. Tapi saya ingat tak silap saya sekarang tak ada pension kan. Dia KWSP, saya tak silap saya 44 years old maximum. Nasib baik. Tak tengok Faris, saya tak tahu. Saya tak kerja dengan government lagi. Doktor, you sure ke 44? I pun takut juga ni. I dah belajar penat-penat. Lepas tu dia limit. No. You prepare yourself. That's why you go and ikut lah. Saya tak pasti. Yalah. You must also, you must remember, pintu you besar. You boleh jadi trainer, you boleh jadi nak only cikgu sekolah swasta, you boleh jadi mungkin you ada PhD ke apa, you ada PGDT. But your this one is in business, tapi because you PGDT, dia boleh ambil you bekerja di universiti. Okay? And you boleh mengajar kat MARA, bukan di sekolah saja. MARA, community, college. Boleh, tak ada masalah. Okay? Dan sambung. Doktor, saya nak tanya tentang kos yang Dr. Shah tadi PGDT New Structure tu. Saya tak sempat sangat tengok, tapi ada yang snap. Sebab saya tengok saya punya dalam kita punya yang dah OEM daftarkan tu, dia macam tak sama. Ada dua yang tak sama. Itulah dia, dalam minta maaf ya semua. Ada yang saya ambil ni, dia dah tukar ke tidak, dah dekat dalam, ikut dalam structure yang ditunjukkan tu. Okay, yang ditunjukkan dalam web page. Okay, maksudnya yang OEM daftarkan lah. Ya. Okey doktor, terima kasih. Doktor saya tanya. Doktor saya tanya. Okey, kalau saya daripada government free school, free school ni dia ikut SKPK KPM. Boleh ke saya praktikum kat situ? Boleh. Oh, boleh ke? Sebab saya tanya admin, dia kata tak boleh sebab saya bukan free sebab saya free school. Tapi saya kata saya memang under KPM. Yelah, tapi preschool tak boleh. Tak boleh tadi ya. Tadi saya dah sebut, tak boleh preschool. Saya ulang balik. Semua tempat boleh, akademi boleh kecuali preschool, tak boleh homeschooling, tak boleh tuition class. Okay, thank you doktor. Jadi tak boleh. Ya. Okay. Nak mendengar boleh. Okay. Belinda. Yes. Akan nak tanya soalan ke? Tadi bunyi. Okay. Kita ada lagi 2 minit. Soalan. To me, remember, there is no stupid question. Okay. Lain? Tak ada. Okay. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih, tahniah kepada anda yang telah memilih OUM. Ya, ada yang dah tukar tapi lepas tu dia corner balik OUM. Okay, Alhamdulillah, and I wish you best of luck.
And for those who have masters, after this you can also study with EDD dengan OUM, ya. Okay, tahniah semua. Thank you very much. Thank you for coming. Thank you, Doctor. Thank you, doktor. Thank you, Terima doktor. kasih. Thank you, doktor. Bye-bye. Bye. Thank you, doktor. Bye-bye, doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih, doktor. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Ya, sama. Thank you. Keluar yang. Thank you doktor. Thank you, Thank you, doktor. doktor. Doakan kasih, saya doktor. doktor. Ya, sentiasa. Saya sentiasa doa. Thank you, doktor. I love you doktor. I love you Gulak too. semua. Gulak semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya, guna. Good luck semua. Mas Good Raja, mereka luck. sayang saya. Dia nak masuk tinggi. Okay. Semua belajar baik-baik tau. Belajar rajin-rajin semua. Assignment Homework tu hantar kena on buat. time. Tua-tua kena belajar. Terima kasih, doktor. Tua tu umur saja. Belajar Dalam sampai hati liang cerdasan lahat budak. guys. Ya, betul. Tahu pun. Okay. Thank you, doktor.